Hai semua, hari ni kita nak buat 3 jenis air yang simple guna produk F&N. Bahan memang simple, cara pun senang tapi rasa dia memang puas hati. Jom kita start. So first kita buat oren asam boil. So masukkan ais batu penuh dalam jug. Untuk yang ni kita gunakan F&N berperisa oren. Tuang sampai penuh bagi dia nampak buih dia naik sikit. Lepas tu kita masukkan hirisan lemon, hirisan limau nipis, laici dalam tin 1 hingga 2 sudu besar, biji selasih dan juga daun pudina bagi rasa refreshing. Dan yang paling penting, asam boy dalam 5 hingga 7 biji. Kacau-kacau dah siap. Rasa dia masam, manis, segar, ada soda cake juga. Asam boy itu yang buatkan dia lagi rasa padu. Sekali minum memang rasa nak tambah lagi. Sekarang kita buat strawberry Yakult Spark. Macam biasa, masukkan ais batu penuh. Untuk yang ni, kita gunakan F&N berperisa strawberry. Tuang sampai penuh. Masukkan 1 botol Yakult. Nak lagi creamy, tambahkan 2 sudu yogurt berperisa strawberry. Kalau tak ada, tak apa, jangan risau. Yogurt kosong pun boleh. Letakkan nata di koko berperisa strawberry dan buah strawberry potong. Memang combo ni best. Kacau sampai sebati, warna dia pun dah nampak cantik kan? Rasa dia masam, manis, creamy dengan sparkling sikit. Dia fresh, ringan dan memang sedap untuk minum sejuk-sejuk. Last sekali kita buat sasi longan mix. Masukkan ais penuh dalam jug. Tambah 1 sudu besar sirap. Untuk yang ni kita gunakan F&N berperisa sasi. Tuang sampai penuh. Nak bahagi lagi sedap, so masukkan sikit sirap longan tu. Jangan lupa buah longan ya. Nata di koko berperisa laici, cincau dan biji selasih. Ini dah macam buat air kenduri dah ni. So kacau-kacau dah siap. Rasa dia manis cukup, ada bau sasi klasik. Buah-buah tu bagi rasa lebih seimbang. Memang ngam untuk minum ramai-ramai. Jangan lupa try resepi ini. Selamat mencuba dan selamat berbuka.